Kacang ni bukan kacang biasa. Dia bukan kacang yang jenis goreng-goreng margarine yang wangi-wangi tu kan. Tak. Dia ni lightly roasted. Ada 5 jenis kacang yang kaya dengan khasiat. Protein dia tinggi, fiber dia tinggi, karbo dia rendah. So banyak bagus untuk kawan-kawan yang nak jaga badan, jaga gula dalam badan, jaga kolesterol, jaga kesihatan badan. So setiap kali kalau kita nak makan, kalau makan terus. Oh my god, sangat sedap. Ataupun letak dalam susu, letak dalam soy, sangat sedap. Dia rangut-rangut kan. Macam kita makan cereal. Tapi ini bukan cereal. Ini ialah kacang yang lagi banyak khasiat. So dalam dia ada kacang kuda, edamame bean, black soybean, 2 jenis seed, sunflower seed, pumpkin seed. Sangat sedap. Setiap kali makan, korang boleh makan 1 atau 2 ke 3 penutup macam ni. Letak dalam susu ke, soy ke, makan macam tu pun boleh. Siapa nak order? Cepat bagi Grab.